Korang yang rasa susah nak terima kehilangan orang tersayang, kena tengok video ni. Jom sama-sama kita imbau kenangan dan raikan kehidupan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita yang kelima, telah kembali ke rahmatullah pada 14 April 2025. Dikenali sebagai Miss Clean dan Miss Nice Guy, beliau telah berkhidmat untuk Malaysia dengan penuh integriti dan baik hati dari tahun 2003 hingga 2009. Beliau memperjuangkan hak asasi manusia, pembaharuan institusi dan memberi tafsiran Islam yang progresif yang dikenali sebagai Islam Hadhari. Kepimpinan beliau telah mengubah kepala batas dan meninggalkan kesan yang mendalam untuk negara kita. Ramai pemimpin dan rakyat telah mengucapkan takziah dan memuji keikhlasan serta dedikasi beliau. Majlis pengebumian negara beliau telah dihadiri oleh ramai orang kenamaan, menunjukkan betapa besarnya rasa hormat yang beliau peroleh. Marilah kita sama-sama mengenang Tun Abdullah dan menghargai jasa beliau dengan terus berusaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Terima kasih Pak Lah atas segala jasa dan bakti.